Okey geng, Assalamualaikum. Tu dia, dekat-dekat nak malam dah baru kita ready untuk jual. Sebab apa, kita check satu-satu apa semua dulu, clear semua baru kita jual. Okey, kita mula dari sini, kita nak cepat-cepat ni, tak mau lewat-lewat. Okey, kita ada head relay model V3 lah macam biasa, model V3 kita restock balik. Yang ni kita ada 1922. Okey, semualah senang sekali cerita saja, semua head, potting, CNC, intake dan juga exhaust macam sebelum ni juga, macam hangpa duk beli sebelum ni, tak ada beza apa. Relay V3 no. Okey, kita ada 1922. Kita ada 2023, kita ada 2225. Okey, yang ni spek besar punya. Dia ada yang saiz kecil tadi 1922, 2023, 2225. Lepas tu dia lompat terus. Yang ni saiz 2730. 2730 ni boleh pakai dekat 76 jet tinggi-tinggi ataupun 78 cukup handsome. Okey, yang ni pula kita ada 2932. 2932 ni dia kena start daripada 80 ataupun 82 baru boleh. Kecil pada tu jangan pakai. 2932 ni 80 82 cukup handsome. Lepas tu yang ni 3033. 3033 ni 85 baru boleh pakai. 82 ke 80 jangan duk kalut nak pakai no. 3033 ni untuk 85. Okey, macam biasa dia dapat barang-barang dia tu lah, intake, rocker arm semua tu akan dapat macam mana yang sebelum ni juga. Okey, cuma yang spek besar ni kan dia bagi siap-siap pin DLC. Tu dia no. Untuk spek besar dapat pin DLC sekali. Pin rocker arm. Pin rocker arm DLC, dapat retainer, dapat wasir semua komplit untuk spek besar saja. Yang spek kecil ni macam biasalah dapat head, intake, rocker arm macam selalu. Okey, yang ni pula kerensak EFI. Kerensak EFI jet 8.75. Macam hari tu kita jual lah. 8.75 ni hari tu kita dah pernah jual dah. Okey. Macam biasa dia main komplit, ada bearing kiri kanan, gear oil pump, gear timing chain dia bagi dua. Satu lekat kat kerensak dah, satu dia bagi lebih. Ni ada satu noh. Okey, ni ada satu. Lepas tu oil seal dia kena pakai yang dia bagi ni dan dia bagi skru ni sekali. Okey. Sebab apa dia bagi? Sebab skru ni dah besar dah. Oil seal ni kena pakai yang dia bagi. Okey, yang ni kerensak Redleo 8.75. Cuma saya nak bagi tahu satu, kita ada satu barang baik tapi yang ni kita tak jual lagi. Esok baru kita nak jual sebab saya nak tunjuk kat hampa cara pasang kat enjin. Bukan cara pasang lah, kita tunjuk sekali pasang semua. Lagi hampa bukan tak tahu. Tanya yang tu, tanya yang ni. Hampa kan manja sikit. Okey, apa yang best dia ni? Mangkuk kelas sekali dengan gear besar, sekali dengan hyper kelas EFI, 6 keping kelas plate tu dia. 6 keping noh. Hampa kira 6 keping kelas plate untuk EFI dapat set macam ni siap. Boleh pasang terus. Bush pun dia bagi, washer pun dia bagi. Clutch plate 6 keping bagi, ayam plate bagi, hyper class bagi, mangkuk kelas bagi, gear besar bagi. Komplit. Harga cukup-cukup murah. Hampa pergi tempat lelong pun tak jumpa dah harga ni. Tapi hari ni esok baru kita iklan sebab saya nak tunjuk satu-satu cara pasang, cara buka, cara manja punya kat hampa. Sebab hampa kan jenis manja. Okey, yang ni valve. Valve Redleo saiz 2326. Valve ni boleh pakai dekat head Redleo boleh, dekat head EXA boleh. 2326, 2427, 2528. Okey, noh, untuk head EXA yang kita duk jual selama ni boleh pakai yang ni. Okey, lepas tu yang ni cam. Cam kita ada Redleo kalau Redleo dia tulis VN1 lah. Mana kata Redleo 1, Redleo 2 untuk cam EFI jalan rocker arm bearing. Head EFI yang kita duk jual tu, head EXA boleh, head Redleo boleh. Sebab kedua-dua head memang jalan rocker arm bearing, boleh pakai cam ni. Ni nombor 1 dan ni nombor 2. Okey, yang ni air filter Z15 GT masuk dah, no. Cukup murah, RM35 saja geng. RM35 saja, no. Dia memang span design macam yang Y punya, yang LC kita duk jual. Dan yang ni kita ada stok juga NVX. Okey, NVX V2. Okey, kita restock lagi. Ni pun cukup laku keras untuk geng-geng NVX. Yang ni Z15 GT modern lah. Okey, dah sampai dah. Okey, lepas tu yang ni head. Okey, kita ada head RZ, kita ada saiz 58, 59, 60. Mana kata ni kita dah buka siap dah 58, buka siap 59, buka siap 60. Kawah tengah pun kita tak bagi over sangat. Hampa boleh setting sendiri hampa nak macam mana. Hampa nak PMP macam ni pun boleh, bergantung pada setting hampa. Tapi selalunya untuk head tusuk ni memang pemain tu akan setting sendirilah cara dia. Okey, yang ni pula head 125Z saiz 56. Head 125Z no. Saiz 56, saiz 58, saiz 59. Okey, setter head RZ dan head 125. Tu dia cranky RZ. Cranky RZ dah masuk stok dah geng. Cuma cuaca makin nak malam ni tak apa nak jelas dah. Okey. Yang ni punya Y1. Okey. Yang ni Y1. Y1 macam biasalah. Bukan macam biasa. Maksud saya macam biasa ni hok belah ni. Ada garisan dah no. Ada garisan dah, boleh terus buat number, tak payah buat garisan dah. Okey, yang ni Y1. Kat sini dah tulis Y1. 55K Y1 no. Ini cranky RZ. Yang mana duk biasa pakai dah cranky kita, depa tahulah kualiti macam mana. Okey. Yang ni untuk Y1 dan yang ni Y2 macam hari tu kita restock balik. Y2. Yang ni Y2 punya macam hari tu. Okey, Y2 dia lincin dah no. Y2 dia lincin. Okey, sana ada tulis Y2. Okey. Jadi cranky RZ ada Y1 dan juga Y2. Yang mana duk biasa pakai depa tahu kualiti kita macam mana. Cukup handsome, 99% nak macam original dah. Kita tak kata kita punya original. Nak macam mana ada kualiti fitting dia semua tip top macam original. So, ini saja yang sampai. Order dulu.
Esok baru kita buat video khas untuk Hyperclass EFI ni. Cara pasang, cara start, cara semua lah, sampai sempurna. Supaya hangpa faham ini nak buat apa, ini nak buat apa. Tapi yang saya tahu PMP sajalah. Tapi saya nak buat juga video masa duk pasang sampai siap. Baru hangpa shock sikit lah kan. Okey, ngam.